Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk darab unit isi padu cecair. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 206. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1A hingga D. Soalan 1, selesaikan. A, 16 darab 0.39 liter dan beri jawapan dalam liter. Oleh kerana kehendak soalan nakkan kita jawab dalam liter juga, jadi kita boleh lakukan terus operasi darab. Okey, jadi kita terus tulis 3 digit ni ada 3, jadi kita letak yang 0.39 ni dekat atas. Okey. Jadi kita tulis ni 0.39, kita akan darab dengan 16. Okey, jadi untuk mendarab nombor perpuluhan ni, jadi cadangan cikgu, kita kekalkan titik perpuluhan ni kat sini. Dia ada banyak cara. So kalau salah satunya kita kekalkan, jadi kita salin semula. Okey, titik tu kita salin semula. Okey, bila ada 2 digit, maksudnya dia ada 2 lapis jawapan. Okey, jadi titik perpuluhan ni cikgu cadangkan kita buat awal-awal supaya kita tak terlupa nanti. Okey, dan titik perpuluhannya tidak bergerak. Okey, jadi yang pertama kita nak darab dengan 6. 9 darab 6 kita dapat 54. 3 darab 6 kita dapat 18. Kemudian 18 ni tambah 5, kita dapat 23. 2 dekat atas, 3 dekat bawah. Kemudian sifar darab 6 kita dapat sifar juga, tapi ada 2 dekat atas, jadi kita salin semula. Okey, kemudian kita akan darab pula dengan 1. Jadi kita darab 1. Okey, 1 berada dekat rumah puluh, jadi kita sambung bawah ni. Okey, jadi 9 darab 1, 9. 3 darab 1, 3. Dan sifar darab 1, sifar lah juga. Okey, jadi kita tambahkan. Okey, 4. 9 tambah 3, 12. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, kita dapat 6. Okey, jadi ini tadi hasilnya iaitu 6.24 liter. Okey, ini kaedah yang pertama lah, yang mana kita kekalkan titik perpuluhan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, 13 darab 5.7 liter dan beri jawapan dalam ml. Okey, kita lihat di sini kehendak soalan kita nakkan jawapan di akhirnya di dalam ml. Okey, ada kaedah, pelbagai kaedah. Ada orang dia boleh darab terus, darab dalam liter. Okey, ataupun yang kedua kita tukar siap-siap unit dia, iaitu tukarkan kepada liter kepada ml. Okey, jadi kita lihat kepada perkaitan antara liter dengan ml, iaitu 1 liter ataupun setiap liter nak ditukarkan kepada ml, dia perlu darab. Okey, darab berapa? Darab 1000. Okey, so soalan ini ialah liter ke ml, maksudnya dia kena darab 1000. Maksudnya 5.7 kita akan darab dengan 1000. Oleh kerana nombor itu darab 1000, kita boleh guna kaedah cepat yang mana kita gerakkan titik perpuluhan. Okey, bila darab operasi ini kita kena gerakkan 3 kali ke kanan. Okey, jadi kita tulis 5.7, kita gerakkan titiknya ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Titik situ, jadi ruang kosong ni kita masukkan sifar. Maksudnya kat sini 5.7 liter ni kita dah tukar menjadi ml, iaitu 5007
ml. Okay, jadi ini cikgu tukarkan sebab jawapan nak dalam ml, iaitu kita akan darabkan 13, kita darab dengan 5,700 ml. Okay, sekarang unit dah sama, dah ml, maka kita boleh lakukan penyelesaian ni dalam bentuk lazim. Okay. Jadi kita tulis 5,000 dekat atas dulu, 5,700. Kita darab dengan 13. Ini ml. Okay, kemudian kita dah gariskan. Okay, oleh kerana dia darab 13 ada 2 digit, maksudnya dia ada 2 lapis pengiraan ataupun 2 lapis pendarapan. Okay, yang pertama kita nak darab dengan 3 dahulu. Sifar darab 3, sifar. Sifar darab 3, sifar. 7 darab 3, 21. Dan I sekali 5 darab 3, kita dapat 15. Kemudian kita tambah 2, dapat 17. Itu yang pertama. Yang kedua ialah darab 1 pula. Jadi 1 ni kita mula dengan sifar darab 1. Sifar. Sifar darab 1. Sifar. 7 darab 1. 7. Dan 5 darab 1. 5. Okay, kemudian kita tambahkan. Kita dapat sifar. Sifar. 1. 7 tambah 7. 14. Kemudian 5 tambah 1 dapat 6. Kemudian tambah 1 lagi dapat 7. Jadi ini dia hasilnya yang terakhir dalam ml, iaitu 74,100 ml. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan B, yang mana kita perlu tukar unit kepada ml, yang mana cikgu tukar awal-awal 5.7 ni liter ni kepada ml. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. 25 darab 0.416 L atau liter dan beri jawapan dalam ml. Jadi untuk soalan C ini, kehendak soalannya seperti soalan B tadi, yang mana di akhirnya kita perlu jawapan dalam ml. Jadi cikgu cadangkan kita tukar awal-awal liter kepada ml. Jadi apakah berkaitan antara liter dengan ml, iaitu setiap liter nak ditukarkan kepada ml, dia perlu didarabkan dengan 1,000. Sama ada nombor perpuluhan, nombor bulan ataupun pecahan. Jadi untuk soalan ini ialah nombor bulan dan perpuluhan. Jadi sifar perpuluhan 416 kita akan darabkan dengan 1,000. Oleh kerana didarab dengan 1,000, maka kita boleh lakukan operasi cepat, iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. Jadi kita tulis ini sifar perpuluhan 416. Kita akan gerakkan sebanyak 3 kali ke kanan. Jadi gerak 1, 2 dan 3. Jadi titik dekat ujung, maka nombor yang baru iaitu 416 ataupun 416 perpuluhan sifar. Jadi oleh kerana nombor ini dalam perpuluhan sifar, sifar dekat belakang kita tak perlu tulis pun tak apa. Okey. Jadi kita dapat 416 ml. Okey. Okay, jadi kita lihat sini yang sifar perpuluhan 416 ni kita dah tukar menjadi ml. Okey, kita salin semula nombor ayat matematiknya, iaitu 25 kita akan darabkan dengan 416 ml. Okey, ini dia ayat matematiknya. Maka kita boleh lakukan operasi darab ni dalam bentuk lazim, iaitu kaedah bentuk lazim. Jadi kita salin 416, kemudian letak unit ml, kita akan darabkan dengan 25. Bila darab dengan 25 ada 2 digit, maka kita akan lakukan 2 operasi pengiraan. Jadi kita akan akhir sekali kita tambahkan kedua-dua jawapan. Okey, yang pertama kita akan darabkan dengan 5.
Kita lihat sini 6 darab 5, 30. 1 darab 5, 5. Kemudian tambah 3 dapat 8. Dan 4 darab 5 kita dapat 20. Okay, itu yang pertama, darab dengan 5. Kemudian didarab dengan 2 pula. 6 darab 2 kita dapat 12. 1 darab 2 dapat 2. Kemudian tambah 1 dapat 3. Dan 4 darab 2 kita dapat 8. Okay, kemudian kita tambahkan, kita dapat sifar 8 tambah 2, 10. 3 tambah 1 dapat 4. Dan air sekali 2 tambah 8 dapat 10. Jadi hasilnya iaitu 10,400 ml. Okay, ini dah dia cara-cara menjawab soalan C. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 48 darab 2 1/4 liter bersamaan berapa ml? Jadi kata kunci di sini juga ialah kita kena nyatakan dalam ml di akhir jawapan kita. Okey, untuk soalan ini melibatkan mendarab pecahan dengan nombor bulat. Jadi cikgu cadangkan, cikgu tak tukarkan 2 1/4 liter ni kepada ml. Cikgu cadangkan kita selesaikan dengan kaedah mendarab pecahan. Okey, maksudnya yang pertama sekali kita tukar pecahan duduk depan. Kita tulis dulu ayat matematiknya iaitu 2 1/4 kita akan darabkan dengan 48. Okey, itu yang pertama. Okay, jadi untuk mendarab nombor bercampur ni kena jadi pecahan tak wajar. Jadi kita kena darab dan tambah. Jadi apa pecahan yang baru? 4 darab 2 kita dapat 8. 8 tambah 1 dapat 9. Okay, jadi kita tulis ni 9/4. Okay, tulis ni 9/4. Kita darabkan dengan 48. Okay, ini masih liter. Ni liter. Okay, jadi langkah seterusnya kita permudahkan antara 4 dengan 48 ni boleh dipermudahkan. Okay, maksud dia sini ni. Yang ke sini 4 dengan 48 ni boleh dipermudahkan. Sifar 4 mana iaitu 4 ini ialah 1 kali 4. 48 ni ialah 12 kali 4. Jadi pecahan yang baru iaitu 9/1 darab 12. Okay, jadi bila dah per 1 ni kita dah mudah kerja kita iaitu kita cuma darabkan dengan atas dengan atas. Iaitu 9 darab 12. Jadi 9 darab 12 kita boleh tulis kat sini 12 kali 9 ni. Okay, jadi 9 kali 2 18. 1 kali 9 kita dapat 9 tambah 1 10. Okay, maka kita dapatlah hasilnya iaitu 108. Okay, 108 tetapi kita jawapannya dalam liter. Okay, kita jangan lupa kehendak soalan kita ialah nak jadi dalam ml. Maksudnya kita perlu lihat berkaitan antara liter dan ml yang mana setiap liter nak ditukarkan kepada ml kita perlu darabkan dengan 1000. Sama ada nombor perpuluhan, pecahan atau nombor bulat. Jadi soalan ini ialah kita dapat tadi 108 iaitu nombor bulat. Maka nombor bulat ini 1 sifar 8 kita akan darabkan dengan 1000. Bila kita nak darab 1000 kita ada banyak kaedah. Kaedah cepat antara yang mudah ialah kita buat 108, kita darab 1 saja. Okey. Iaitu kita buat 108 darab 1. Jadi sudah pastilah jawapannya 108 juga. Kemudian oleh kerana ada 3 sifar dekat belakang, kita tambah saja.
Jadi kita terus dapat jawapan dalam ml, iaitu kita tulis kat ujung ni, 108,000. 108 108,000 kemudian letak ml. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan D. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk darab unit libatkan isi pada uji cair bagi muka surat 206 untuk nombor 1A hingga D. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.